Sebab itu ada satu buku seorang At-Tijani, dia tulis satu buku yang dulu ramai orang baca dan terpengaruh dengan Syiah. Tajuk dia Summah Tadait. Dalam buku tu dia kata, kalau orang sunnah, dia kata sunni, boleh doa kepada kubur Abdul Qadir Jilani, minta pertolongan Abdul Qadir Jilani, padahal dia keturunan yang keberapa Nabi. Kenapa kami salah kalau panggil Ya Husain? Tuan-tuan pergi tengok di Mekah kan, tuan-tuan jumpa di tambah bulan Asyura ni, tuan-tuan tengok di Iran, di Iraq, semua Ya Husain, Ya Husain, Ya Husain. Tak ada Ya Allah. Tuan-tuan pergi ke Iran, tuan-tuan pun tengok di dinding-dindingnya Ya Husain, Ya Husain. Atas alasan kita jauh dengan Allah Ta'ala, kita kena doa pada Husain, Husain yang doa pada Allah. Ini tarekat Naqsyabandi ni, dia kata siapa yang doa terus pada Allah adalah tak sah jika tidak melalui wali. Wali hak dia kata tu, hak dia papi kata betul tarekat dia tu, wali tu Tok Syekh tarekat dia saja. Syiah panggil Husain, Husain lagi dekat. Kalau hampa boleh panggil, Syiah boleh panggil Husain. Ni hak kita tengok duk kempen duk buat ni. Tapi duka cita buh nama Abu Hasan Sy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Baca maqalat Islamin, Abu Hasan Sy'ari pun dia tentang benda ni. Apa saja dia buat, bubuh atas nama Abu Hasan Sy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Yang kamu pergi panggil kubur wali, kubur apa, Syiah sesat. Sepasal duk pergi tawah kubur Husain. Hampa pergi tawah macam-macam kubur duk ada ni. Dia Syiah sesatkan Syiah, dia lupa diri dia. Dulu Arkam tu diharamkan kerana kata duk jumpa Nabi. Ni tarekat hak mereka benarkan ni, dia tiap-tiap malam jumpa Nabi. Depa ni dengan hak Syiah ni, kalau tak adik-beradik pun teruk depa lagi. Ada satu mufti negeri Afrika mana ke, dia bubuh dalam satu grup, saya ada dalam tu, tentang Naqsyabandi ni, saya sebut Afrika tu tuan-tuan faham. Dia kata bahawasanya salah satu dalilnya yang menunjukkan siapa yang tak doa melalui wali, doa pada Allah tu salah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri kurnia. Itu maksudnya kena doa melalui wali. Berkaitan perkara masalah yang selalu menimpa dalam masyarakat kita, iaitu berkaitan penyakit was-was. Ada sebahagian yang mana dalam masyarakat kita mungkin terlalu lama bila mana berada dalam toilet, mungkin mengambil wuduk dan mandi junub dalam keadaan yang lama. Penyakit was-was yang dideritanya sangat lama sehingga akan menyebabkan kehidupannya berubah. Jadi bagaimana cara untuk menyelesaikan ataupun untuk membasmi penyakit ini daripada ada dalam diri kita? Mohon pencerahan daripada Sahibus Samaha. Tuan-tuan pernah tengok orang was-was tak? Ibn Qayyim tulis kitab Cercaan Zamul Muwahhisin, cercaan bagi orang yang was-was. Iqasatul Lahfan dia tulis kitab. Ibn Jauzi tulis Talbisul Iblis. Semua bahas pasal orang was-was. Ulama-ulama mazhab, fuqaha, hatta Imam An-Nawawi dan selain sebut tentang masalah orang was-was. Tuan-tuan pernah tengok kan? Had takbir 3-4 kali tu saya kata lah kan, dia duk kira tak masuk gear. Lebih dahsyat ni, hak ambil wuduk sampai lencun, dia duk rasa tak sah lagi. Itu ada lagi yang teruk. Bila dia kencing, dia rasa dia basuh sampai lencun pun duk rasa macam duk ada lagi najis. Kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah, was-was daripada syaitan. Sebab tu kita fawaswasa ilaihi syaitan, wahwah syaitan, sehingga dia was-waskan orang. Dia kata sehingga mereka rasa tak padan lagi dengan hak Nabi tunjuk tu, tak sah lagi yang Nabi buat, nak kena ulang-ulang. Wuduk sekali dah basah dah tak boleh, sekali dia fikir mungkin tak kena kot bawah lipat ni tadi, mungkin dia duk kacau.
syaitan, sehingga kita letih nak beribadat. Sebab itu sebahagian fuqaha apabila mereka mengulas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahawa Nabi SAW apabila kencing nadaha farjahu bil ma', dia renjis kemaluannya itu dengan air. Kata sebahagian fuqaha kerana nak buang was-was. Kau tidak dia fikir, ni ayat kencing ke ayat apa tadi? Dia tahu tadi aku renjih. Mungkin ayat renjihan. Sebahagian ni sebutlah orang lelaki, dia lepas kencing, dia kata nak kena urut kemaluannya sehingga semua air dalam tu keluar. Yalah, kalau memang jenis air keluar nampak lain lah. Jadi kalau lagi tak keluar, dia tak boleh keluar bilik air. Kata Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, tak disuruh pun urut tu. Kalau kencing tu tak keluar, dia duduk dalam tubuh dia, tapi kita ada lah. Kemudian kalau dia dah ambil sah, kemudian dia main ragu-ragu tak kira. Al-yaqin la yazulu bisyak. Yakin tak hilang dengan syak. Dia panggil yakin dah ambil wuduk, tak boleh hilang dengan syak. Sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lalu kita baca, la yansarif hatta yasma'u sautan au yajida riha. Jangan dia bila dia rasa buang angin tu, jangan Nabi kata berhenti sembahyang melainkan setelah dengar bunyi. Bunyi kira kuat nak. Ataupun dapati bau. Tambah pakai mask macam ni tak bau kan. Maksudnya lagi kau tak confirm, tak payah keluar lah. Kau tidak rasa, rasa macam buang angin, buang tak tahu tadi, rasa macam terkeluar air kencing, keluar, terus solat, buang was-was. Lepas tu, lepas kita habis sembahyang dah, jalan-jalan balik rumah, tengok-tengok ada air kencing, kemungkinan masa dalam perjalanan. Wahwa ni penyakit syaitan. Mudah-mudahan kita elak hal tu. Saya tengok ni ada petas ni apa ni? Saya baca ni ni kertas apa ni? Nama saya baca no? Seorang yang melakukan solat tahajud sempat satu rakaat mendapat rokok yang pertama. Semasa rokok pertama kedengaran azan subuh, adakah dihitung ataupun harus diteruskan sehingga selesai solat tahajud? Pertama, solat tahajud adalah sunat. Apabila dia niat, sebahagian fuqaha menyebut hal ni macam dengan solat fardu. Apabila dia telah dapat satu rakaat yang masuk, apabila telah azan, dia sempurnakan maksud dia sebanyak 2 rakaat. Sebahagian mereka kata dia jadikan hanya 1 rakaat seperti witir untuk dia tamat witir. Wallahu ta'ala alam, kerana dia telah berniat tahajud, dia dapat 1 rakaat, dia sempurnakan menjadi 2 rakaat, sempurna tahajud dia, pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di atas niat dia. Wallahu a'lam. Soalan yang seterusnya akan ditanya berkaitan dengan isu yang disebutkan tadi, iaitu berkaitan bila sebut bulan Muharram, ada golongan yang mana agak menyambutnya dengan versi yang berbeza, sama juga macam kita. Apa mauqif kita ataupun bagaimana kedudukan kita ahli sunnah tentang Sayyidina Husain? Kita ahli sunnah, kita mencintai Sayyidina Husain, demikian juga Syiah. Tetapi yang membezakan kita, Syiah mereka ghulu dalam memuja Sayyidina Husain. Sebab itu kalau kita tengok dalam muzakarah jawatankuasa fatwa di sebuah negeri ataupun setengah negeri dalam negara kita, ketika mereka menyebutkan antara sebab Syiah sesat, Syiah mengatakan menziarahi kubur Husain masuk syurga. Sedangkan di sisi kita ahli sunnah, wa yustahabbu lirijal, dianjurkan untuk orang lelaki ziaratul kubur, menziarahi kubur. Kita ahli sunnah disunnahkan untuk menziarahi kubur. Tetapi di sisi Syiah, masuk syurga terus bagi siapa yang mana menziarahi kubur Husain. Jadi persoalan yang kita ingin tanyakan,
bagaimana kita nak berbeza dengan Syiah dalam mencintai Husain ini? Seperti mana kita lihat, jika kita pergi ke kubur para sahabat, kita mendoakan orang yang mana di dalam kubur supaya diampunkan Allah. Istaghfiru li akhikum, iaitu mintalah ampun, beristighfarlah kepada saudara kamu dalam kubur. Kita dianjurkan untuk mendoakan orang yang berada di dalam kubur. Bagaimana pula pandangan berkaitan, mungkin ada setengah pihak yang mana bila pergi ke kubur Sayyidina Husain, mereka menyebut madad ya Husain, ataupun mereka kata labbaik ya Husain. Jadi bagaimana kedudukan status orang yang menyebutkan perkara ini? Dan bagaimana pula kedudukan jika seseorang itu dia pergi ke kubur pada para wali, menyebutkan perkara yang hampir sama, cuma nama pula diubah. Jadi adakah ada persamaan di antara orang yang pergi ke kubur Sayyidina Husain menyebutkan madad ya Husain, dan juga pergi ke kubur wali yang lain menyebutkan nama wali yang berbeza? Mohon pencerahan daripada Sahibus Samahah. Terima kasih. Tuan-tuan, ringkas saya nak jawab benda ni. Adalah ganjil bagi sesiapa yang mengeluarkan fatwa sesatnya Syiah kerana duk panggil Sayyidina Husain, tapi dalam masa yang sama dia pun pergi panggil wali yang lain. Ya Nazim Haqqani ke, wali kat Pulau Besar ke, wali apa-apa sekarang ni pakat duk pi buat upacara di kubur, duk panggil wali ya ni madad ya fulan, madad ya fulan. Kalau nak dibandingkan antara tok guru tarikat depa yang depa panggil dengan Sayyidina Husain, siapa yang lebih dekat dengan Nabi? Siapa lebih dekat? Sayyidina Husain lebih dekat dengan Nabi. Sebab itu ada satu buku seorang apa nama At-Tijani, dia tulis satu buku yang dulu ramai orang baca dan terpengaruh dengan Syiah. Tajuk dia Summah Tadait. Dalam buku tu dia kata, kalau orang sunnah, dia kata sunni, boleh doa kepada kubur Abdul Qadir Jilani, minta pertolongan Abdul Qadir Jilani, padahal dia keturunan yang keberapa Nabi. Kenapa kami salah kalau panggil ya Husain? Tuan-tuan pergi tengok di Mekah ke, tuan-tuan jumpa di tambah bulan Asyura ni, tuan-tuan tengok di Iran, di Iraq, semua ya Husain, ya Husain, ya Husain. Tak ada ya Allah. Tuan-tuan pergi ke Iran, tuan-tuan pun tengok di dinding-dindingnya ya Husain, ya Husain. Atas alasan kita jauh dengan Allah Ta'ala, kita kena doa pada Husain, Husain yang doa pada Allah. Ini ni tarekat Naqsyabandi ni, dia kata siapa yang doa terus pada Allah adalah tak sah jika tidak melalui wali. Wali hak dia kata tu, hak dia pergi kata betul tarekat tu, wali tu tok syekh tarekat dia saja. Syiah panggil Husain, Husain lagi dekat. Kalau hampa boleh panggil, Syiah boleh panggil Husain. Ini sebenarnya jarum halus untuk bawa masuk ajaran Syiah. Okey, saya buat satu contoh lagi. Kalau panggil Husain, Husain dekat dengan Nabi, cucu Nabi, dekat dengan Allah. Tuan-tuan, Nabi Isa dekat tak dengan Allah? Tuan tanya, dekat tak dengan Allah? Dekat tak? Orang putih panggil, oh Jesus. Boleh ya? Oh Jesus, help me. Wahai Jesus, tolong aku. Boleh ya? Dia pun tahu bukan Nabi Isa akan tolong Allah juga, tapi perantaraan Nabi. Semua benda ni ke arah menyatukan semua agama menjadi satu. Ni hak kita tengok duk kempen duk buat ni. Tapi duka cita buh nama Abu Hasan Syari, Abu Mansur Al-Maturidi. Baca maqalat Islamin Abu Hasan Syari pun dia tentang benda ni. Apa saja dia buat, bubuh atas nama Abu Hasan Syari, Abu Mansur Al-Maturidi. Padahal itu soal perbahasan ilmu kalam. Yang kamu pergi panggil kubur wali, kubur apa, Syiah sesat. Sepasal duk pergi tawaf kubur Husain. Hampa pergi tawaf macam-macam kubur duk ada ni. Dia Syiah sesatkan Syiah, dia lupa diri dia. Ataupun sebenarnya dia nak endorse. Macam saya sebutlah,
Dulu Arkam tu dia haramkan kerana kata duk jumpa Nabi. Ni tarekat hak mereka benarkan ni, dia tiap-tiap malam jumpa Nabi. Ada satu mufti negeri Afrika mana ke, dia bubuh dalam satu grup, saya ada dalam tu, tentang Naqsyabandi ni. Saya sebut Afrika tu tuan-tuan faham. Dia kata bahawasanya salah satu dalilnya yang menunjukkan siapa yang tak doa melalui wali, doa pada Allah tu salah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri kurnia. Itu maksudnya kena doa melalui wali. Jauh sangat. Artinya selama ni kita duk sebut Rabbana atina, salah. Semua doa Quran ke doa kena kita direct dengan Allah, salah. Kena sebut wali tu. Wali tu Tok Syekh tarekat dia apa? Depa ni dengan hak Syiah ni, kalau tak adik-beradik pun teruk depa lagi. Dan ini yang sedang berlaku. Dan saya akan buat ceramah khas nanti, macam mana khurafat ni menghasilkan wang. Ni panjang lah, tapi saya nak sebut. Sebab tu tuan-tuan tengok, saya baiklah dengan Iran ni pun, kedutaan ni pun, tapi saya sebut lah, kritikan saya. Shah Iran. Tak ada siapa sokong Syah Iran. Zalim. Siapi rumah Syah Iran tu. Dia bertinggal saki-baki ni, apa? Pinggan, dulang, cawan dia pun emas. Kemewahan dia. Khomeini jatuhkan dia. Khomeini zuhud. Rumah dia pun kecil. Yang tu kita selut lah. Tapi bila Khomeini mati, emas semua betas bumbung tu. Bumbung kubah. Bukan kutip habis. Harta rakyat juga tu. Sebab tu agama ni dia larang kita gulu, melampau. Wallahu a'lam. Lagi soalan.